membawa Kristus kepada bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa kepada gereja Tuhan. 19 Mei 2025. Kepada semua bangsa. Mazmur bab 67 ayat 1 hingga 3. Ya Allah, kasihani dan berkatilah kami dan limpahi kami dengan sinar wajah-Mu, supaya jalan-Mu diketahui di bumi ini, penyelamatan-Mu diisytiharkan kepada semua bangsa. Biar umat memuji-Mu, ya Allah, biar semua umat memuji-Mu. Tuhan memilih Abraham dan keturunannya untuk menjadi umat-Nya sendiri, tetapi Mesias tidak datang hanya untuk menyelamatkan bangsa Israel. Tuhan berfirman kepada Abraham, melalui engkau, semua kaum di bumi akan diberkati. Dalam ayat-ayat di atas, pemazmur berdoa memohon berkat dan kemurahan Tuhan kepada umat-Nya agar kuasa penyelamatannya diketahui kepada semua bangsa. Ini adalah doa agar janji Tuhan kepada Abraham ditunaikan. Pada masa kelahiran Kristus, kuasa penyelamatan Tuhan telah diketahui di kalangan bangsa-bangsa asing. Mereka ialah ahli-ahli kaji bintang yang datang untuk mencari Raja Yahudi yang baharu. Dibimbing oleh sebiji bintang, ahli-ahli ini menemui dan menyembah Anak Suci di Bethlehem. Semasa Yesus memulakan pelayanannya dalam mengajar dan menyembuh orang, ramai yang percaya kepadanya tetapi ramai juga yang menolaknya sebagai Mesias mereka. Raja-raja dan penguasa berkomplot melawan dia, termasuk juga bangsa-bangsa yang dia datang untuk menyelamatkan. Walau bagaimanapun, ketika Yesus mati di atas kayu salib, ketuhanannya diisytiharkan melalui sebuah catatan yang dipasang di atas salibnya dalam mengumumkan jenayah palsu terhadapnya, Yesus, orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Catatan ini ditulis dalam 3 bahasa iaitu Ibrani, Yunani dan Latin supaya rakyat dari banyak negara dapat membaca tentang Raja yang bermahkotakan duri ini. Juru selamat yang bangkit dalam kemenangan ke atas setiap musuh dan maut mengutus para pengikutnya ke dunia untuk menjadikan semua bangsa murid-muridnya. Selepas Yesus naik ke takhtanya di syurga sebagai Raja segala Raja, Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-muridnya pada hari Pentakosta. Murid-muridnya bercakap dalam pelbagai bahasa semasa mereka memberitakan berita baik tentang Yesus. Orang ramai dari banyak negara yang berkumpul di Yerusalem berseru dengan takjub, kita mendengar mereka bercakap dalam bahasa kita masing-masing tentang perbuatan Allah yang menakjubkan. Yesus memberitahu murid-muridnya bahawa mereka akan menjadi saksi-saksinya, bermula dari rumah mereka di Yerusalem dan seterusnya hingga ke hujung bumi. Hingga hari ini, doa pemazmur masih terjawab apabila kita memperkenalkan kerajaan Tuhan di bumi, di rumah kepada ahli-ahli keluarga, sahabat handai serta jiran-jiran kita. Kita juga menyokong mereka yang pergi ke negeri yang jauh untuk membawa Injil Kristus kepada bangsa-bangsa lain. Kita berdoa agar Tuhan memberkati dan memperkenankan kita dalam usaha kita mengkabarkan kuasa penyelamatannya. Suatu hari nanti, kita akan berdiri di hadapan takhta Tuhan bersama-sama dengan mereka yang telah ditebus daripada segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Akhirnya, doa pemazmur dan doa kita akan dijawab sepenuhnya, biar semua umat memuji-Mu. Kita berdoa, Tuhan, bantulah saya untuk memberitakan kuasa penyelamatan-Mu di antara bangsa-bangsa supaya semua orang akan memuji-Mu. Amin.